Rahsia nih bos, mantap kali. Oke, Aku tak seindah lakaran yang kau mau. konten kita pada kali inilah kita nak buat konten gitu. Kita nak buat konten yang sangat spontan je kali ni. Konten kita Asya buat konten. Asya ada beli mainan untuk idea. Cuma ni kita Asya tak tahu lagi lah idea-nya. Okey. Tapi Asya nak unboxing dulu. Kalau dengar idea je kita dipayuh nak unboxing. Okey, malas luar. Okey. Okey, and kalau kita sabar je. Okay. Kita sambung balik and kita akan buat video ni unboxing mainan untuk bagi guide and dalam masa sama tak tahulah Asya ada. Asya ingat Asya nak balu cuma Asya tak ingat tak beli pula seletik. Balu ni ada tak cuma saja kita nak balu ni we buka, we ada buka surprise gitu. Okey, jangan tak ingat pula dah. Tidak beli seletik, okey? And jap. Okey, sekarang ni lah kena tanya apa? Satu malas tak punya rambut. Okey. And ni adalah mainan yang kita akan unboxing untuk bagi Kaide. Tada! Pertama video bagi mainan Kaide. And konten kali ni lah saya bukan nak bagi dulu, cuma saya nak unboxing dulu sebabnya saya nak kena beli dulu seletik dulu. Untuk kita balu benda ni, okey? Anda saya ada beli ni, ni ada burung ni, nak suruh ID Pero burung pula. Sekarang ID Pero burung kan? Okey? Anda saya ada beli dalam Lazada. Aku boleh cuba beli. Okey, kalau nak beli, murah je. Dan kita buka dulu, unboxing dulu. Jika orang tak sabar dah, okey? Pertama kita ada ni. Ni yang pertama ni macam tempat megah burung lah. Macam begini tak sini macam kaca-kaca burung gitulah. Okey, lepas tu kita ada ni sarang burung ni. Tada. Ni kita akan bagilah nanti, cuma saya nak balik dulu nak suruh dia buka surprise macam tu. Okey, inilah ni burung ni. Apa dah? Ada 2 ekor tu. 1-2 ekor tu ada bagi gon ni lah. Tempat saku dia ni. Contoh kalau nak saku mana-mana pun bolehlah saku. Okey, you guna bateri kalau guna bateri Pak Syah tak ada juga. Syah kena gira roya dulu, beli bateri dulu dengan beli seletik surprise saja. Okey, Pak Syah saja tu lagi jadi ni, cuma kita nak surprise saja. Bateri pun tak ada, seletik pun tak ada. Okey. Okey, kita akan beli nanti. Gua ada stadium masih nak pergi beli tak syarat lah. Footage sikit tak segi beli seletik dengan berapa dah? Seletik dengan bateri. Apa je tak ingat. Okey. Apa ni? Jatuh korang ni. Sial dekat korang. Jatuh. Wow. Okay. Ya Allah, apa ni? Okey, and kalau masih sama kita bukan nak unboxing tu saja. Okey, minta maaf konten ni bersambung kejap. Saya tu kejap ni bunyi macam benda ni bergong. Tahu bunyi gapo and kalau masih sama saya dalam kita unboxing hadiah nak bagi Kaide tu dalam perancangan saya nak bagi Kaide. Okey, kalau korang ada idea nak prank idea ke apa, kau boleh komen. Okey, cara macam mana saya nak bagi Kaide. Okey. Jangan jatuh je. Okey, ada apa ni? Okey, dalam masa yang sama kita mukbang juga. Tada! Ada sebenarnya ni saya nak bagi juga, cuma saya tak bagi lagi sebab saya nak balik dulu. Dan guna saya dibuka nanti di next content. Okey, tengoklah nanti saya buat di konten Asya lah kot ataupun di konten di reaction ID. Mesti korang pernah macam mana reaction ID kan. Kalau kena stretching nanti lah sebabnya tak kita royak lah. Kita royak dulu lah. Kalau boleh beli, okey. Sekarang ni kita kena dalam masa yang sama. Konten kita ni ialah 2 perkara. Kita nak mukbang sotong ni pula, tapi sotong ni berlainan pula. Tapi sotong ni pedah juga. Asya makin mari dengan Isyang yang kita beli banyak mari, tapi ni Asya simple untuk buat video untuk orang lah. Memang sangat mari sama kita memang sedap. Okey. Itu je nama dia.
bento, B-E-N-T-O, bento memang sangat sedap. Kita nak cuba try pula. Kalau katanya ada berapa dalam ni, dia ada 3. Dia ada 3 dalam ni. Dia ada 3. Sekejap. Dia ada 3 keping. Dia ada 3 keping. 3 sutong. Okey. Ni apa ni? Kita buat tambahan satu. Tiba guys. Jadi kita buka dalam masa lama kita buka juga. Dan kita try sutong. Okey, dan kita akan review. Yang Abang Syah dapat komen tu nak suruh review makanan kan. Kita akan review makanan dia. Kalau nak suruh Syah review, kita review lah. Okey, kita cubalah. Saya tahu lah Syah review ni tak kira. Kita cubalah. Okey, kita buat sini dulu. Wah, bau sotong. Aku dah bong. Okey, bong. Sedap okey. Yo, sedap bong. Makan bong. What? Jika ada perkelio kan, nak juga kan. Kita buat sini dah. Kita buat sini, kita mukbang and kita review makanan. Saya dapat komen yang itu nak suruh review makanan, Asya akan review makanan, okey? Ada Asya review itu, kita akan review. Kita akan review sutong sekejap. Kita tadi. Okay, kita akan review sutong ni. Dia ada satu supik tu, dia ada sabun lah. Okay, dia satu supik ni dia ada 4 okey. 1, 2, 3 ada 4 okey. Saya ni memang sangat sedap. Bang dia boleh dia bang macam pedas-pedas tu. Pedas-pedas tu tengok sedap. Aku tu cium-cium. Mesti kau nak kan rasa sekali. Tiba kan. Dan dalam masih sampai kita cuba buka, kita try macam mana. Mana kita tahu ni. Macam try dah super je sebenarnya. Kejap Syah dapat panggil lagi kejap. Okay, kita sambung balik. Maaf ada panggilan ni ibu Syah telefon. And kita akan mukbang balik. Ambil lah mana-mana. Tak ada lagi nak mukbang. Okay. Dan kita buka dulu yang ni. Buka gas tau. Oh, dia ada buat yang ni. Kita lagi buka, okay. Wow, bau dia. Memang sangat sedap. Bau sutong yang enak, yang fresh gitu. Sekejap, okey. Dan ni kita buka dulu tengok ni. Apa ni? Tak ada. Tengok tu memang basah-basah. Memang apa macam sedap gitu. Okay, nak suruh review. Asyik review ni. Dah macam tak kerti sangat review. Kita try lah, okay. Kita ambil dulu ni. Okay, dia ada 3 dalam. 3 lebih gitu lah. Slide dia panjang-panjang. Tengok tu. Dia ukur merah kita. Kita korang. Tengok ni. Oh, memang sangat. Apa dia panggil? Design ni muka sedap apa dah. Malah apa dah? Ya Allah, tak zong. Ke belakang juga zong. Bau macam pedas-pedas manis. Yang baunya sedap. Kita try, okay? Dia benda ni tak rangung lah. Dia tak dengar. Cuma dia kerah. Dia kerah. Kalau tanya rangung, dia tak rangung. Sama dia pedas. Habis dia rasa tak nak kecap ni makan benda pedas. Dia makan mari pun. Pedas. Tak nak duduk pedas. Kena minum air juga. Okay. Mana ni? Tak lah bunyi gedok. Tapi memang sangat sedap kan. Kalau tanya pedas dia tu. Kalau orang yang suka pedas. Dia rasa benda ni biasa. Cuma kalau siapa suka pedas juga. Tapi okey lah. Bagi saya sedap Kalau orang yang tak makan pedas, dia tak boleh makan benda ni. Sebab aku dia tak boleh lah. Walaupun bila sikit-sikit pun aku tak boleh. Sama dia ada yang selagi tu. Supik lagu lain lah. Supik selagi tu. Supik warna kuning. Dia lama ni juga. Syam beli makan. Dia macam pedas lagi. Ada yang perisa tom yum. Macam tom yum seraya tu. Yang ni seraya macam BBQ gitu lah. Tu gambar dia. Yang seraya macam BBQ. Pengesyam makan tu, Syam beli tu yang ada 3. Tiga jenis dia ada.
Asal seram Malaysia tu seram macam Tom Yum pada juga tu. Yang tapi asal lagu tu pedas juga, pedas sangat. Ni okey sikit, ni tak pedas sangat. Memang sangat sedap ke? Kalau saya review dah saya kuat makan, memang review makan tapi review tak kacak pada makan dulu. Kalau kau tengok je benda dia tak, benda dia ni tak belum bukan kering. Dia bukan kata dia bukan kering, dia basah. Bentuk dia pun basah, dia bukan kering. Keringnya dia serah, awal dia tu serah lah. Dia bukan macam apa kering gitu dak lah. Dia basah-basah memang sangat sedap, dia serah pedas-pedas gitu. Sos dia tu banyak. Sos berawah ada perisa dia. Memang sangat sedap. Okay, kau cubalah beli. Aisyah beli ni. Aku tanya Aisyah beli mana ni. Aisyah beli dekat 7E. Okay, 7E mana-mana saya tahu. 7E. Ikutlah asal dah belakang 7E. So, tak tahu cuma ni. Aisyah beli mana ni dekat 7E. Okay, wah. Okay, miss sedap. Tak dengar. Jadi bukan keruk-kerak. Keruk-kerak. Jangan komplain soal keadaan. Bintang 5 tapi ku bukan ancaman. Ku bukan polisi. Gitu. Okay. And nama best. Nama sedap. Saya ada 3. Saya ada slide 3 slide dia ada. Yang pertama tadi, berarti kedua saya pakai ni, dia ada 3. Ada yang ibu berdua. Macam ni 2. Adalah 2, 3 gitulah. Okay. And kalau kau suka dengan konten kali ni, okay, saya minta maaf kalau konten ni banyak kekurangnya bagi korang. And konten ni sebenarnya konten kita nak buat persiapan untuk bagi mainan untuk idea nanti. Tapi saya tak beli lagi letik tu, tapi ada masih sama kita review sambil bagi tahu konten di next konten. Saya review sikit di next konten kita cikot bagi aja ni. Apa yang dulu saya lebih letik apa dululah. Okey. Dan dalam masa sama saya review lah ni. Ada yang komen nak suruh saya review, saya buatlah konten ni sekali. Bagi tahu nak bagi konten apa nanti ke konten dengan review ni, review lah ni yang kau suruh review lah. Okay. Saya tak kerti mana review tapi saya cubalah review untuk orang yang peminat. Asal channel yang minat. Okay. And saya minta maaf kalau kekurangnya lighting apa. And banyak hujan je gelap sikit. Okay. And sampai sajalah konten kita pada kali ini. And yang mana belum subscribe lagi, kau boleh pergi subscribe sekarang. Okay. And sampai sajalah konten kita pada ini. Sebelum tu jangan lupa untuk like, share, comment, and subscribe. And kita jumpa di next konten Aisyah channel ni bos. Mantap kali. Bye semua. Bye.